Hello, hi, good morning peeps. Memang dah lama sangat tak pergi Cameron Highland ni. Aku pun tak tahu apa yang dah berubah dekat sana. So dalam video kali ni, dalam vlog kali ni, jom follow aku, kita pergi jalan-jalan pusing-pusing area Cameron Highland. Kita tak pergi lama pun, one night only. Hotel pun wife aku dah dapatkan semalam. A bit last minute, managed to get one. Alhamdulillah. Dah terbangun lambat juga. Hari pun dah cerah dah dekat luar. Dah pukul 7 dah sekarang. Hopefully jalan tak jam, kita akan sampai awal lah, 9:30, 10. Kita dah on the way menghala ke Cameron Highland. Macam aku cakap lah, kalau dah cerah tu memang dah banyak kereta dah. Sekarang jam pukul 7.40 pun memang dah banyak kereta. Especially hari Sabtu, ada juga orang yang pergi kerja kan. Kita dah terlepas our window of opportunity. Patutnya kita gerak pukul 4 tadi, tapi tak apa. Hopefully dekat highway dekat atas sana tak terlalu banyak traffic. So kalau trafik lancar, insyaAllah kita akan sampai dalam pukul 10, 10.30 maybe. Guys, sekarang saya berada di daerah Sungai Koyan, Masjid Sultan Haji Ahmad Shah. So kita sekarang jam menunjukkan 9.27. Kita orang nak cari breakfast dulu lah. Sejam 20 minit lagi perjalanan macam tu. Tapi perut dah lapar. Budak ni pun dah lapar juga. Ada satu gerai kita orang ternampak. Kita orang decide untuk pergi try lah. Aduh, idea siapa lah nak pergi Cameron Highland last minute ni? Saya kata nak bangun pukul 4. awak tak bawa Pukul 7, pukul 8 enggak bawa keluar rumah. Roti canai. Ni ada apa? Boleh? boleh. Boleh ya? Si nak makan ni ikan dengan nasi putih lah. Sedap. Oh, si kabu ada kok. Nasi campur. Nasi putih. Ya. Okey. Nasi belau ikan. Nasi makanan Kelantan di mana-mana. Nasi putih, ayam masak merah dengan kentang masak merah. Baju merah, yang merah, kentang merah. Di mana-mana pun makan Kelantan. Sedap tu. Settle makan guys. Alhamdulillah, sarapan pun sudah. Sekarang pukul, sekejap je makan kita orang, 9.50. Sambung balik perjalanan. Let's jom Cameron Highland. Ni udah sampai gitu. Tapi ada 1 hour 4 minutes lagi naik ke atas. Let's go. Sekarang sudah sampai di atas. Ni area mana awak ni? Kita berhenti dulu dekat Petronas, isi minyak. Traffic okey lah. Ada yang jenis bawa slow, lane hogger tu standard lah. Ni Petronas yang dekat bawah ni, yang cabang 3 dekat sebelah sekolah Sekolah Tamil Ringlet. Tengok traffic pun okey, cuaca pun okey. Alhamdulillah. Mungkin petang-petang ni kita dapat merasa kabus ya. Sejam. Sambung lagi another 30 minutes. Tu dia, macam biasa kalau datang weekend Cameron Highland, lagi-lagi nak naik berincang ni. Sabarlah, pincang lah. More kepada pincang dan berincang. So we are here already. Malam ni I'll be staying at this hotel, Parkland. Okay lah. Susah nak cari hotel weekend-weekend ni, ramai sangat orang. So ini je yang available. So parking pun dah dapat betul-betul dekat depan hotel ni. Aku memang tak gerak dah parking aku, sebab susah dapat parking. And then we try to find a
motor sewa. Find a motor sewa. Ni one of the motor pun boleh sewa lah kot. I assume ni dia ada all these electric bikes. I don't know. Tu motor tu. Oh, okay. Tengoklah harga ni. Mana? Sorry, saya ngantuk lah. 5 jam 60. Ni off peak kan? Ay. Macam gitu. Hotel ni pun ada menyediakan perkhidmatan motor sewa. It's quite okay. This is the lobby. TV hilang. Macam tadi nak masuk Berincang pun memang jam gila kan. Kita parking je kereta dekat hotel ni terus, senang. And then kita ambil motor sewa je lah, senang. Jalan-jalan. Oh, semua EV eh? Dia punya lah. Oh, dia punya semua EV. Orang lain tak tahu, kena cari. Okay, so dia ada motor EV je. Okay, kita tengok dulu nak ambil dengan dia ke nak ambil dengan orang lain. Kita buat comparison harga dulu. Udara dekat sini sangatlah best. Dia sangat nyaman, sangat bersih udara dia tu. We can barely smell the bau asap kereta, asap motor ke kan. Memang nyaman sebab kita kat betul-betul dekat atas kan. Dia memang tengah panas, tapi aku sendiri pun tengah pakai sweater macam ni kan. So dia tak panas pun actually. Sebab udara dia tu memang cool je. Mungkin around, I don't know, 24 kot. 24, 25 aku teka je. Memang best lah. So dekat je daripada hotel kita. Hotel kita orang kat sana. Kita jumpa ada kedai satu sewa motor. By the way, dekat sini memang banyak gila lah kedai sewa-sewa motor ni. Cumanya kalau korang datang on the weekend, susah sikit nak dapat stok. Macam tak banyak pilihan. Actually kita orang nak go for a cheaper one, macam Avantis macam tu. Tetapi yang ada stok ni NVX je. Slightly expensive, slightly lah. Tapi kita manage nego-nego. Kita ambil je lah yang tu. Mana? Depan sana eh? Ke dia dengan bomba kita sewa ni? Jalan lah tengok mana. Okay, kita dah dapat motor. Rupanya owner dia kerja dekat balai bomba ni lah. Pusing kat balai bomba ni, rupanya kat betul-betul kat dalam bomba. Ni je motor yang ada untuk hari ni. We have to ride in style. NVX man. Ada orang tu peminat NVX. Macam naik, cuba buka. Tak, saya tak reti. Lama tak pakai helmet stem. Tengok helmet. Saya pun ada kuning. Ish, kuning mat. Asya, motor sewa. Guys, apa-apa nak cari motor sewa, cari je dekat balai bomba ni, cari berada ni. Ni nombor telefon dia, okey? Aku recommend. Orangnya baik, boleh nego je harga-harga je. So okey. Warna kuning. Nak pergi garden. Green view ke? Tak tahu, ya dah. Garden green. Ada. Salah jalan ke? Salah. Saya bukan orang Cameron. Tak tahu nak aja. Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Sigue el ritmo, I'll show you how. Fuego en el aire. Nasib baik ambil motor, Mai. Kau dah datang Cameron naik kereta weekend. Memang tak lah. Sin parar, shake your body, shine like star. Baila, en el mar, keep it going, no queda igual. Luna llena, shining down, pies descalzos. 1.5 sampai first location. Kita berada di Greenview Garden, Cameron Highlands. Sejom kita tengok ada apa dekat sini. Dia ada ice cream.
Ice cream. Ni kalau korang nak beli barang-barang dia punya produk-produk. Oh, nice ah. Dalamnya ada apa? Ada bunga. Jalan-jalan. Oh, dia masuk free je kat sini. Kita masuk tandas je ya. House of Lavender. Boleh masuk ke ni? Wah, cantiknya. Yo. Kombinasi orange dengan purple. Ni tulip kan? Bukan. Ni lavender. Cantik kan? Yang ni kita fokus sini. Ada naga yang sini. Ada naga. Uyuh, cantiknya. Pink. Gambar lagi. Kita dua. Color dia. Color dia. Tu orang ramai ya. Cakap dengan aku? Dia cakap dengan siapa? Lights flicker on this endless trail. Each corner whispers a hero or fail. Smooth flow cutting through the urban scale, where truths are spoken and tales unveiled. Nampak itu orang periuk kera. Bukan kera, periuk lain kot. Go. Dah settle tempat pertama, Greenview Garden. We move on to the next place, Key Farm. Next big stop. Most of the people akan datang Cameron Highland, memang akan singgah tempat ni. First thing first, cari toilet dulu. Lepas tu kita explore apa yang ada dekat sini pula. Let's go. Kat sini korang boleh cari macam-macam bunga-bunga, buah. Belah sana macam produk-produk kering, sosis-sosis ke apa ke semua. Aku rasa korang pun memang dah, kebanyakannya memang dah pernah datang kat sini lah kan. Memang it's a very well known place. Tu suhu sekarang 25 darjah Celsius. Banyak strawberry pun banyak. Strawberry. Ni ke kedai tu? Strawberry dia ada sauce pistachio I think, or green tea like that. Oh ni lah pop stick tu. Tu pop stick tu yang ternampak dekat TikTok. Oh sorry. Ramai orang ni lah. Scones ni ke? Yang kek tu. Ramai orang. Dah sampai ke? The Sheep Sanctuary. Nak main dengan alpaka. Nak tengok alpaka depan-depan. Nak duduk sebelah-sebelah macam member je ni. Contoh yang ni alpaka, yang aku nak duduk sebelah-sebelah macam ni. So entrance fee RM12 seorang. Yap, RM12 for adult. Sheep. Masih. Satu box 2 person. Okay. Bagi makan sheep tau. Apa tu? Oh, makanan dia. Bazir. Satu dia.
Oh, ramai orang. Oh, ramai. Oh, shape dia memang jalan dengan manusia sekali macam ni. Oh. Jumpa dah shape ha. Tak ingat. Macam sofa tu. Dia punya ni macam sofa tu. Kawan eh? Kawan? Nampak? Kalau diberak pun diberak live atas tangga. So macam full experience lah. Atas tu korang boleh lepak minum-minum, sementara anak-anak korang boleh bermain-main dengan ship dekat sini. Kau? Asal? Benda tak banyak, Mat. Benda. Asal lepas kat bawah, apa kau rasa? Ni lah pot apa? Alpaka-nya. Oh, ni ha. Tempat lalu. Datang Cameron nak duduk dalam kandang kambing ni guys. Berjaya. Dia jilat eh. Bagi saya nak tengok. Miau miau. Saya cakap tak ada. Chaos gila kan. Robot kambing lah kamu. Tapi okey lah tempat ni kalau nak bawa anak-anak kecil kan untuk main. Macam dekat atas tu pun ada kafe dia juga kalau korang nak lepak. Kalau tak tahan bau tahi kambing, tak payah datang. Tapi kalau korang nak cuba juga, why not? It's an experience. So ya, kita pergi tempat seterusnya. Hydrangeas, tu nama dia. Memang unik dalam marshmallow. Ni yang viral tu. Strawberry. Apa atau kosong, tapi dekat sini full ingredient. Dia ada macam-macam. Give me. Okey, janji last lah yang inilah aktif orang yang mula-mula dulu. Nama dia Natural Fruit Popsicle. Yang flavor buah-buah tu memang pakai buah asli tau. Sedap tu. Dan dekat sini juga lah pertama kali diramakan cream cheese berbola. Dia punya cream cheese tu serius sedap. Yang suka warna. Serius sedap. Tapi baru Patil. Dah naik sesi 28 dah. Engkau hari ni lunch end up makan dessert je. Strawberry coklat, kek strawberry, aiskrim strawberry. Mampus. Mana nasi goreng Pattaya saya? Tak ada. Strawberry je. Ni je ada strawberry. Macam mana rupa dia? Dia macam Strawberry dengan coklat je lah. Sedap. Sedap. Aku rasa settle dah Kifam. Pada orang yang suka shopping-shopping, suka membeli-beli, boleh lah datang sini lah. Macam orang macam aku kurang sangat membeli. So, kalau nak jalan-jalan, makan dessert-dessert, jajan-jajan yang ada kat sini, sangat recommended. Orang memang very packed on the weekend. And best lah. You can buy anything lah, flowers lah, strawberry lah, anything lah. Makanan pun banyak juga. Tapi kat sini bersabar sikit kalau drive kereta. Kita nak turun. Lepas tu aku nak pergi ke hotel dulu sebab aku tak check in lagi. Kita check in dulu, tengok bilik macam mana. Refresh dulu dalam bilik sekejap. Kita gerak. Weh dah tiba-tiba coklat pada tadi. Saya nak mandi lah. Sebab dia pagi nak mandi, dah bau kambing lah. Main kambing. So pada korang mencari penginapan bajet lah. Kita book ni berapa ringgit? 149 lah plus tax semua. Dekat booking.com. Lepas tu tak ada deposit pun kat sini. Just bayar RM3 macam requirement daripada kerajaan Pahang macam tu lah. Oh, kelas. Oh,
Mau nampak atas terus. Jakun dia. Bak kata bos aku, love. Scary tu. Ni love. Dia tepek laminate macam ni. Terlepas sampai atas. Atas terlepas. Tengok berapa pergi? 3. Oh, 3 Oh, sorry. Oh, dia boleh berhenti tu kita picit. Muka cuak. Bahaya tu dia ni. Hati-hati tersepit lagi. Oh, boleh keluar dah, Mat. Oh, ni tepi terus. Oh, dekat lah nak main lift ni. Aku suka lift ni. Okay, bismillah. Okay, kita tengok biliknya. RM145 satu malam boleh dapat apa? Ya, I would say it's a decent hotel lah, kan? Okay lah, for a budget wise, bersih yang penting, tak ada bau yang penting. Toiletnya pun bersih. Okay, alhamdulillah. Okay, aku nak mandi-mandi dulu. Ni kita akan explore secara spontan lah lepas ni. So, jom. Siap sedia. Sejuk kan? Matahari macam ni pun sejuk. Alhamdulillah, cuaca sangat baik. Tapi aku macam mengharapkan cuaca berkabus-kabus ke macam tu sebenarnya nak datang sini. Dia kabus tu malam aku kan. Tanah rata pula, pusing-pusing. Tengok apa ada kat situ. Menaiki NVX kacak kita. Basuh. Malam ni nak hantar balik dah pun. Mana yang? Tak tahu lah. Terdedah je lah. Tak tahu nak pergi mana. Tanah rata tu pusing. Bangkok kan? Ada Bangkok. Nice. Dia Bangkok? Neon hums like a subtle thrill. Shadows dance on the windowsill. Concrete dreams in the glow collide. Breathe it in, let the waves decide. Nak pergi pasar malam. A Morse code plea. Whispers rise from the cracks in the street. Hari Jumaat ni Hari Jumaat dengan Sabtu dia memang ada pasar malam. Ini adalah pasar malam paling sejuk lah pernah aku attend. Dekat atas, dekat Berincang. Jom kita tengok pasar malam ni. Ramai orang datang sini. Oh, ni lah Barrington Square. Nak cari pasar malam kat Cameron Highland tu dekat sini lah, depan Barrington Square. Baju strawberry 34 ya. Okey lah. Madu, produk madu-madu. Mochi. 135. Lepas RM10 mai, satu RM10. Masak dulu baru letak. Lapar sangat dah. Takkan dia tak gula? Dia tak gula? Awak rasa? Tak tahu. Ya, pegang panas-panas kat kamera pun tak apa. Rasa tak gula. Oh. Gula. Dia bergula lah. Ya. Kalau orang tanya manis ke tak? Manis. Memang lah. Makan sekali lah. Ya. Makan berdiri. Alright guys, hari pun dah lepas maghrib. So aku ada search lah makan malam dekat sini ada kedai apa, untuk grill ataupun semalam. And then ada macam apa tu, makanan Thailand. Kedai ni agak viral juga dekat TikTok, ramai juga yang datang. Jom lah kita try. Tak tahu ada tempat ke tak. Kedai dia besar dan cerah dan ramai orang. Kita orang pun tunggu for like 20
almost 20 minutes juga lah tadi. So hopefully makanan dia sesedap seperti yang diwar-warkan lah. Tahu dah habis. Lupa nak review. Dah habis. Sedap gila. Memang sedap. Berpatutan dan sedap gila. Aku recommended sangat datang sini. Okay, next spot pergi mana? Tokyo. Patah balik sana. Tokyo. Dia cakap ada Tokyo, apa benda Tokyo tu. Kita pergi Tokyo tu lah. Okay guys, next stop kita berada di sebelah The Smurf Hotel ni. Nama dia Tokyo Town Cameron. Jom kita tengok apa ada. Gila lah, bawa motor time malam lah, sejuk nak mampus. Gila, kita letak tangan dekat exhaust pun okey. Muka aku macam nak meletup bayi dengan sejuk. Sejuk. Apa dekat sini? Yang jalan. Tu ada bas. Dia naik bas dalam pasar, Mat. Sampai dah? Nak naik bas. Cantik lah kedai dekat sini. Ada ni apa? I love you. Ni ada banyak patung. Ada tumbler kat dalam. Cantik pink dia. The neon signs light up the night. Electric hearts in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul. Colors flash. Macam-macam ada tu. Ni mini pancake. Ni pernah tengok kat KL lah. Mana ini ke? Paling insyaAllah aku cepat dalam tak? 2 jam. Okay. Nak tunggu. 2 jam. Apa? Masak sendiri lah. Ada t-shirt lah. Ada t-shirt lah. Jom kita try ke LRT ni. LRT lah. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Naik train lah. Jom lah, naik train lah. Naik train. Okay. Ramai lah tunggu. Saya naik dulu. Naik train. Touch kat mana? Cuba dia. Okay guys, aku saja itulah pengembaraan 2 hari 1 malam. Esok tak ada nak buat apa dah. Esok kita orang nak balik je. Nak beli a few things. Pagi-pagi kena check out lah. So itulah 1 hari dekat sini. Hopefully video ni dapat membantu korang nak cari pot-pot yang best dekat Cameron Highland ni. Jangan lupa macam biasa, subscribe kat bawah. Gratis aja. Thank you so much. I see you next time. Bye-bye. Bye-bye yang. Bye. Assalamualaikum.